Hai, selamat datang kembali. Pernah tak anda tertanya-tanya, kenapa sesetengah orang tu nampak macam semula jadi je, pandai faham, pandai tolong dan senang berhubung dengan orang lain? Hari ini kita akan kupas satu jenis personality yang sangat istimewa, iaitu personality social. Cuba fikir sekejap, adakah kepuasan terbesar anda tu datang bila anda tengok orang lain berjaya dengan sikit bantuan daripada anda? Kalau jawapan anda ya, percayalah perkongsian kali ini memang untuk anda. Jadi, siapa sebenarnya individu dengan personality social ni? Jom kita mulakan dengan fahamkan dulu apa definisinya, dari mana datangnya konsep ni supaya kita dapat gambaran yang betul-betul jelas. Okey, dalam dunia psikologi, ada satu model yang sangat popular, iaitu model Riasek. Dan dalam model ni, S tu merujuk kepada social. Mereka lah yang kita selalu panggil people person. Tapi ia lebih dari itu. Mereka ni bukan sekadar suka bersosial, tapi jiwa mereka betul-betul hidup bila dapat menolong dan berinteraksi dengan orang sekeliling. Apa yang mendorong mereka kan? Sebenarnya, ia adalah satu keinginan yang mendalam untuk berkomunikasi, bekerjasama dan paling penting, melihat orang lain berkembang. Mereka bukan suka bercakap kosong, mereka suka jadi jambatan yang menghubungkan manusia dan menyumbang kepada kebaikan komuniti. Baiklah, jom kita masuk bab ciri-ciri pula. Sambil kita bincangkan satu persatu ni, cuba anda perhatikan, ini macam akulah. Atau mungkin, ini macam perangai kawan baik kita tu. Inilah dia, teras kepada personality social. Mereka dapat tenaga dan rasa puas bila dapat tawarkan sokongan. Bagi mereka, menolong tu bukan beban tau, tapi macam satu panggilan jiwa. Kejayaan sebenar bagi mereka adalah bila mereka nampak orang lain berjaya hasil daripada bantuan mereka. Mereka ni bukan setakat mendengar, tapi mereka betul-betul merasa. Mereka ada satu kebolehan yang luar biasa untuk letakkan diri mereka dalam kasut orang lain, faham emosi dan perspektif yang berbeza, kadang-kadang tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata pun. Kerja seorang diri, mungkin tak berapa menarik bagi mereka. Mereka ni akan lebih menyerlah dalam persekitaran yang kolaboratif, di mana idea dikongsi, tenaga digembling dan matlamat dicapai sebagai satu pasukan. Semangat kerja berpasukan itulah yang jadi bahan bakar untuk mereka. Sekarang, bahagian yang paling menarik. Ciri-ciri yang kita bincang tadi tu bukan sekadar sifat pribadi tau. Ia sebenarnya boleh bertukar menjadi kekuatan dan kemahiran yang sangat hebat dalam dunia sebenar. Cuba bayangkan ini sebagai kuasa besar anda. Kebolehan untuk bukan setakat bercakap, tapi betul-betul berhubung, untuk faham apa yang orang tak cakap dan untuk suntik semangat pada orang lain. Ini semua adalah aset yang tak ternilai, tak kira dalam apa jua bidang pun. Petikan daripada Goleman ni jelaskan segalanya. Kekuatan yang kita sebutkan tadi sebenarnya berakar umbi daripada kecerdasan emosi yang tinggi. Ia macam enjin yang gerakkan kebolehan mereka untuk berhubung dan bina hubungan yang positif dan bermakna. Dari kekuatan tadi, lahirlah kemahiran-kemahiran praktikal yang sangat dicari-cari orang. Daripada menjadi seorang pendengar yang aktif, sehinggalah menjadi orang tengah untuk selesaikan konflik. Inilah kebolehan yang menjadikan individu sosial ni tiang seri dalam mana-mana organisasi atau komuniti. Jadi, dengan semua kekuatan dan kemahiran ni, kat mana tempat terbaik untuk mereka betul-betul menyinar? Jom kita tengok pula macam mana semua ni boleh diguna pakai dalam dunia kerjaya. Nampak tak corak kerjaya ni? Semuanya berpusat pada membantu, membimbing dan memulihkan. Sama ada mendidik generasi akan datang sebagai seorang guru atau membantu seseorang melalui waktu sukar sebagai seorang kaunselor. Benang merah yang menyatukan semua kerjaya ini ialah khidmat bakti kepada manusia. Dan untuk membina laluan ke arah kerjaya-kerjaya hebat tadi, bidang pengajian inilah yang akan asah lagi bakat semula jadi anda. Ia bukan sekadar bagi ilmu, tapi ia sediakan satu landasan yang kukuh untuk anda berjaya dalam bidang yang berteraskan manusia. Dan ini sangat penting. Ia bukan je pasal apa yang anda buat, tapi di mana anda buat kerja tu. Individu sosial akan rasa sangat seronok dalam budaya kerja yang galakkan interaksi dan kerjasama. Sebaliknya, kalau diletakkan dalam persekitaran yang sunyi atau terlalu kompetitif, ia boleh buat mereka rasa drain dan tak bermotivasi. Okey, sekarang masa untuk anda pula. Saya akan ajukan beberapa soalan pantas. Cuba jawab dengan jujur dalam hati, okey? Jom kita mula. Cuba ingat balik, bila kali terakhir kawan datang jumpa anda sebab ada masalah? Adakah anda secara automatik rasa terpanggil dan rasa seronok dapat tolong dia cari jalan keluar?
Tak kisahlah sama ada ajar adik buat kerja sekolah atau tunjukkan rakan sekerja cara guna software baru. Adakah anda seronok dengan proses berkongsi ilmu tu dan nampak muka mereka bila mereka dah faham? Dalam bulatan kawan-kawan atau keluarga, adakah anda ni pot untuk mereka meluahkan perasaan atau minta pandangan? Adakah anda secara tak langsung dah jadi safe space untuk mereka? Bila anda fikirkan balik kejayaan terbesar anda, adakah ia satu kemenangan solo atau satu kejayaan yang anda raikan bersama-sama dengan pasukan anda? Yang mana satu bagi kepuasan yang lebih mendalam? Jadi, macam mana? Banyak tak anggukan dan jawapan ya tadi? Kalau banyak, ia membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat menarik. Kalau jawapan anda kebanyakannya ya, ini bermakna anda tergolong dalam kumpulan individu yang ada kebolehan semula jadi untuk berhubung, menyokong dan membimbing. Anggaplah ia sebagai satu anugerah yang istimewa. Dan ini soalan terakhir untuk anda renungkan. Memahami personaliti diri adalah langkah pertama. Langkah seterusnya yang lebih penting adalah untuk memanfaatkannya. Dengan kuasa untuk membantu dan membimbing ni, macam mana agaknya anda akan gunakan ia untuk beri impak pada dunia di sekeliling anda? Fikir-fikirkanlah.